Pertama-tama, memang antara lain dalam hikmah perkahwinan. Memang bandung dalam maksud tanya mengkawinnya untuk jutna keturunan. Purana agama ada purana inang yang hom pu yang kejut Allah. Bah kejut ani inang bandung baik bengih-bengih menanci tuju ana agama mandung baik bengih-bengih ataupun cintaan mutaboh ana kejut oleh Allah. Rupanya akan menang ke iradah Allah ba'dani. Bandungnya yang tak terima tanya. Iradah Allah ba'dani. Memang dalam rencana katanya Bandung peroleh keturunan. Bahkan kena cik pernah yang kamu kahwin ke 20 tahun, ke 10 tahun, bahkan ke meninggal, anak keturunan terong. Berarti lahir, bak iradah Allah menangget katanya. Kadang terkedina neng, air dia jaga tengok. Jadi baik pertama dosa katanya, droga dosa katanya, utama dosa lah. Air dah pimpinan neng. Berarti ini hikmah bagi Allah Taala lebih nak. Maka dalam hal itu, memang dalam rencana katanya, Bandung benar keturunan katanya. Nyata lah sabah dalam hikmah perkahwinan, jutna keturunan. Memang keturunannya termasuk dalam sabah yang sesuai dengan ridha Allah dan ridha Rasul. Karena Nabi kebegah-begah tengok bak dengan nabi-nabi lain bak tentang ramai umat. Cuma menyahana keturunan ada utanya berada ramai. Jadinya termasuk sesuai dengan ridha Allah, ridha Rasul. Berarti terkedikan keturunan tanda mana ridha Allah. Menyahana mana ridha Allah. Di Bandungnya dah terima keban yang katuk Allah Taala. Kemudian termasuk dalam hikmah yang kedua, getanya mengkawinnya untuk memecahkan syahwat. Karena bertanya mengkaji oleh Allah syahwat makan, syahwat minum, syahwat jima. Selain dia malaikat, makan tan, minum tan, jima dah. Jadi nyoke hikmah dalam perkahwinan syahwat jimaknya yang kau dititipkan oleh Allah bertanya, rupanya na tempat bau, na tempat bau syahwatnya, na tempat terpecah. Tapi pada tempat dia Tuhan, itulah dengan lewat pernikahan. Karena syahwat jimaknya jangankan dalam dunia, dalam syurga tengah mentang. Sehingga kerana ada kalau orang hadis Nabi, tengok tidur tanya. Ujuk dia dari 70 roh yang mendung dapat bawa syahwat. Rupanya syahwat jimaknya alam syurga tengah mentang. Temayah nali lah syurga tengok nali tengok. Makan minum mentang dalam syurga. Jima mentang dalam syurga. Tengok nali. Bahkan rugo tu yang tengok dalam syurga, rugo. Maka rugo buah handung baju hanti tengok iam terbunjir ihinam 70 bah mutirah handung lima maka nak tengok dia dalam syurga tengok hidupnya berkahek dah nyawa ni tendeng biar nak dah tengok nya tengok kargo dia. Jadi syahwat makan, syahwat minum dan syahwat jima mantang tengok dalam syurga. Bahkan gujuk tengok tenaga syahwat kurinang dalam syurga tengok ukuran 100 kali syahwat di dunia. Kon ban syahwat 5 minit kalau mau tengok mana 100 kali. Jadi lu lagonya juik lago je, lu lago je juik lago je. Nya Nabi dia tu apa? Mantap ni. Ya dengan orang akhirat. Nyandung nikmat Tuhan juk dengan orang akhirat. Sebalik dunia kan. Malanya kalau mau. Tapi tinyo tempat tapluk syahwat katanya untuk bergada syahwat yang ke bau dinam pada tempat yang halu dengan lewat pernikahan. Dan nanti dalam hikmah perkahwinan katanya
jud dalam ibadat jud lebih mendekati kepada khusyuk. Kerana menyogoh lo menawrina boleh jadi kita temayang tu gambar kena lamati, tu gambar kedik. Jadi dengan menawrina tanya lebih mendekati kepada khusyuk dalam ibadat. Sehingga Nabi kena ke tabu hadis. Apa ke Nabi tabu hadis? 2 rakaat sembahyang orang kahwin kahwin lebih le pahala je dari 70 rakaat orang yang mantang lajang-lajang. Tanda orang yang lajang musyawar-syawati mati temayang. Mamnya orang kahwin lebih mendekati kepada hana musyawati ini. Tapi kon kadang ya lebih mendekati. Mata laki tu Allah dengan lu mengkahwin tanya bermenang. Dalam ibadat tanya bui khusyuk tanya sehingga kelebihan ibadat 2 rakaat bandingan 70 rakaat dengan orang kalau mengkahwin. Ni apabila hasil dia menang, anak rukui nami tanya 15 banyak, 20 banyak. Ino sekali timanya le juta tertuh 50 ino. Ya nak kalah. Mata kali 15, tak kali 20. Tapi punya tanya dengar lagi nyan mendekati kepada waktu ibadah bala baik. Pokok 50 banyak balik. Pokok tertuh dia kan. Karena pokok na faidah katanya khusyuk atau mayang. Ngelewat perkahwinan. Maka nak rugum tabok. Mata laki Allah menang lah, menang lah. Tika bulat hati kitanya, kata pelihara hati kitanya daripada gangguan syaitan kepada berbuat yang haram. Oleh yang menanci dengan kata mengkahwin kitanya karena tu atu la rumah tangga. Berokon kadang kitanya buan atau tagun, ija hanya torah, memban tajai yang tika mabe mau gulung-gulung, mau pijit macam-macam. Kerana urina, kerana tu jak pegli-pegli, kerana tu ada gumbu, kerana urah baju. Walaupun yang demikian, kon satu kewajipan tu urina. Yang wajib anak enggak? Wajib. Tapi walaupun anak wajib, yang kejadian lagi nya. Di kamar tu rumah tangga dia. Ada tajak tengok dia tadi membantu rumah kasihan. Yang tak lain adalah dalam hikmah dalam perkahwinan dan menanci dalam hikmah perkahwinan tanya untuk bertenang hati, untuk menjinak-jinak hati dengan bertanya ke bergaul tu rumah mutahu ngaudina. Sehingga Tuhan berkata wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul dikata dengan urina-urina dengan secara baik. Jadi dengan katuk tanya la rumah tu dalam hek tanya dalam tak kerja perjuangannya orang yang manjik tu rumah embam tahu urina gadah hek. Gadah hek lagi Nabi ikut baiti jannati kan Nabi. Rumah tangga lun kan Nabi jud ke ciruga bagi lun. Ciruganya tempat gadah hek. Yang kahik ilunya berkon tak temayang, tak puasa, tak ibadat macam-macam. Kemudian dalam ciruga tempat gadah hek. Rupanya rumah tangga Nabi laginya. Dalam perjuangan Nabi mau perang tagonya je. Kemudian dalam gatu urung kapi-kapi itu kepada mong Islam hek. Tapi tu rumah tutup heknya. Tutup. Dia menanci dia. Ada lagi Allah tanya rumah tangga dia mau menang. Kahik dia kerja tanya cawa-cawi kena dek membantu rumah membantu kim di nang tega gaduh hek dia. Bermenang. Ada lagi kan. Yang masuk dalam hikmah dalam perkahwinan untuk jenak-jenak tanya wati bergaul untuk rumah dengan keluarga. Ada lagi pemenang kan beri rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan menanci dalam hikmah perkahwinan getanya untuk tak perang hawa nafsu. Mapakan tak perang hawa nafsu karena ba'da atu hak-hak yang wajib ada getanya terhadap urina berat.
Yang ba'da tu yang wajib ada tanya kurinang berat. Dan menanci ba'da sabar kelakua urinang berat. Karena urinang ci pergi oleh Allah bak barang kiwing. Baru tu Nabi Adam dikerak kiwing, oleh kiwing menajis lah. Kotor. Air tutup lah ke mudarah lah. Oleh kiwing kotor lah urinang. Berarti ci banyak boleh. Dia yang ke ba'da sabar dia ada hanagot akhlak urinang memang berat. Tapi Nabi pun punya ida sabar dia ada hanagot akhlak urinang diberi pahala katanya misi yang diberi pahala ke Nabi Ayub ada kesabaran cobaan Allah ke Nabi Ayub. Berat cobaan Allah Nabi Ayub. 80 tahun Nabi Ayub yang hana takit-takit mentakah 18 tahun lam takit. Baru tahun takit punya ge sabar dia tu takitnya tapi nyoku ita sabar dia tu hanagot akhlak urina ge beri pahala lagi ke beri pahala ke Nabi Ayub ada kesabaran punya 18 tahun cobaan Tuhan. Hana orang-orang lain bahkan hana nabi lain yang gejuk cobaan oleh Allah berat lagi Nabi Ayub. Tapi dia kesabaran mana? Katanya baru akhlak urina mungkin hantuk lagi nya. Hantuk lagi berat yang diterima di Nabi Ayub. Tapi gejuk pada oleh Allah tabal lagi nya. Maksudnya nyandung Allah ge ajak katanya dalam rumah tangga bagaimana kejadian saja tengok sabar. Biar pegah-pegah jauh temulan katanya. Jauh temulan bacu kakaru-karu kaceri. Nya hanam 3 minggu dah ceri dah jutlah. Kamu cowok-cowok dah ceri hanam mau ilik. Hati menasah katanya. Bilang-bilang ngerti di mana? Dungkrak dah tu kan. 3 minggu hai bilang leh. Tinggal temak nampu dah ceri nak. Dari mana dah ihlik. Jadi tetap kesabaran katanya. Baiknya bagah-bagah tu oleh dia. Bandung urang kali ceri itulah. Itulah. Ada tu 3 minggu itulah. Jadi yang kemaksud Nabi pun dia sabar. Ia sabar dalam hanaga kelapa dina gejuk pahala lagi gejuk pahala ke Nabi Ayub. Kesabaran Nabi Ayub. Sehingga Nabi Ayub bagi kesabaran koknya sehingga huru akhirat guhu li Allah Taala. Hoka ulun sabar dalam dunia. Termasuk tengok sabar bak hanaga akhlak dina. Hoka ulun sabar dalam dunia. Bodoh berangkat dak tamu dalam syurga. Nabi Ayub menjadi ketua. Nabi Ayub ketua. Bermak punya bendera sabar. Maksudnya yang itu sabar dia ada hanaga akhlak dina tetap lekot. Nabi Ayub ketua tengok. Nyandung tak kalah kelebihan dalam kesabaran tanya. Maka kerana nyoku bagaimana saja la rumah tangga itu kesabaran. Tiuro dua uro bagaimana rumah tangga kesabaran. Semoga lewat kesabarannya baru mentemaikannya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka menang dalam kira Allah Taala. Yang antara lain dalam hikmah perkawinan. Maka hikmahnya pertama adalah kira Allah betul hikmahnya. Benar-benar turunan dalam kira turunan tanya. Beragam pinangnya yang dioleh Allah. Oleh yang menanci duit utama pada mak ibadah dengan mengkawin. Dalam kira menang. Dan menanci duit baik ganggu oleh syaitan. Dan kita rumah tu rumah tangga. Dan kita tengok tim tahun keluarga berlagi dan syurga. Dalam kira Allah. Dan menanci benar kata baran kebiktannya dalam hanagot akhlak ulina. Semoga dan sabarnya tengok kata perang hawa nafsu. Makanya dalam hikmah perkawinan.